Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya, Nur Aisyah Najwa binti Hairul Azham, S75619 dan rakan-rakan akan membentangkan analisis filem Ombak Rindu menggunakan pendekatan psikologi individu oleh Alfred Adler. Filem Ombak Rindu adalah adaptasi daripada novel terkenal karya Fauzia Azhari dan diarahkan oleh Osman Ali. Filem ini mengisahkan Izzah, seorang gadis yatim piatu yang hidup bersama bapa saudaranya selepas kematian kedua ibu bapanya. Namun, hidupnya berubah apabila bapa saudaranya menjualnya ke kelab malam. Di sana, dia dibeli oleh Haris, seorang lelaki kaya dari Kuala Lumpur untuk dijadikan teman wanita sementara waktu. Haris yang berasal daripada keluarga elit pada mulanya melayan Izzah dengan kasar. Namun, lama-kelamaan dia mula jatuh cinta dan berkahwin dengan Izzah secara rahsia. Konflik mula tercetus apabila ibu Haris, Datuk Sofia, mengetahui tentang perkahwinan itu. Lalu, beliau bertindak dengan tidak merestuinya. Oleh itu, Izzah pula terpaksa berhadapan dengan tekanan, peminggiran dan ketidakpastian dalam perkahwinan mereka. Di sisi lain, Haris bergelut antara cintanya kepada Izzah dan tanggungjawabnya kepada keluarga. Filem ini tidak hanya tentang percintaan, tetapi ia juga memaparkan isu sosial dan psikologi seperti eksploitasi wanita, tekanan keluarga dan trauma psikologi. Inilah sebabnya teori Adler sesuai digunakan untuk memahami tingkah laku dan motivasi watak dalam filem ini. Izzah melambangkan kekuatan wanita yang menghadapi penderaan fizikal dan psikologi. Haris pula menunjukkan sisi yang kompleks. Pada luarannya, dia nampak berkuasa dan dominan. Tetapi hakikatnya, dia tersepit antara kehendak ibunya dan keinginannya sendiri. Sikap kasarnya adalah manifestasi dari tekanan keluarga sejak kecil dan konflik identiti antara menjadi anak yang patuh atau lelaki yang bebas memilih cintanya. Dalam hubungan mereka, ketidakseimbangan kuasa sangat ketara pada awalnya. Izzah, sebagai wanita dari kelas sosial rendah, terpaksa tunduk kepada Haris. Namun, perkembangan watak menunjukkan Izzah akhirnya berani bersuara dan mempertahankan haknya, menuntut kesamarataan dalam hubungan tersebut. Secara keseluruhannya, filem ini menunjukkan isu-isu seperti trauma, penderaan, konflik identiti diri, pencarian kasih sayang dan penerimaan diri. Semua elemen ini adalah aspek penting dalam pembentukan personality menurut teori Adler. Oleh itu, Ombak Rindu bukan sekadar filem cinta biasa, tetapi ianya juga mencerminkan satu isu psikologi dan sosial yang wujud dalam masyarakat. Kesimpulannya, Ombak Rindu bukan sekadar filem biasa, tetapi ia juga satu cerminan kepada isu psikologi dan sosial yang wujud dalam masyarakat kita. Hai, Assalamualaikum. Saya Aina Bariza binti Azliman, S76962. Ingin membentangkan watak Izzah dalam filem Ombak Rindu ni dan nak terapkan filem ni dengan teori F. Adler. Jadi watak Izzah dalam filem Ombak Rindu ni, beliau mengalami pengalaman kehidupan yang penuh dengan cabaran lah. Dia adalah seorang anak yatim piatu dan dibesarkan oleh bapa saudara dia, tapi bapa saudara dia jual dia dekat rumah pelacuran. So benda ni dia dah menyebabkan Izzah ni tanam rasa rendah diri, especially bila dia terpaksa kahwin dengan Haris yang berasal dari latar belakang berstatus tinggi. Walaupun Haris tu kahwin dengan dia secara tak rela, Izzah ni dia still pertahankan maruah dia sebagai seorang wanita. So dalam konteks ni kita dapat terapkan yang teori Adler ni bahawa manusia didorong untuk mengatasi kelemahan mereka melalui konsep striving for superiority. Penerapan konsep yang kedua dalam teori F. Adler ni ialah Izzah dia telah kembangkan gaya hidup dia yang berpaksikan ketabahan, kesabaran dan kepercayaan pada takdir. Dia pilih untuk tak balas kejahatan dia dan gunakan pendekatan emosi yang tenang dan bersifat empati. Kat sini kita dapat lihat yang elemen penting dalam Adler adalah minat sosial, iaitu keinginan untuk hidup dalam harmoni dan menyumbang kepada masyarakat. Penerapan konsep Adler yang terakhir ialah fictional feminism. Izzah ni dipercaya bahawa dia berhak untuk dicintai dan dihormati sebagai wanita. Walaupun persekitaran dia tak sokong dia dengan kepercayaan ni, tapi dimotivasikan tindakan dia untuk bertahan, berubah dan menyuarakan hak dia. Harapan untuk kebahagiaan dan cita sejati menjadi fictional feminism yang mengarah semua tindakan Izzah dalam cerita ni. Itu sahaja daripada saya. Kita lihat kepada watak yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak bentangkan tentang watak Haris dalam drama Ombak Rindu melalui teori Adler. Haris ni merupakan watak utama dalam cerita tu. Haris ni merupakan seorang yang kasar, dingin sebab
dia jadi macam tu sebab dia dikongkong oleh mak dia. Dia ni pentingkan maruah. Tapi bila dia jumpa Izzah, dia belajar erti tanggungjawab dan ikhlas. Macam tu. First kali saya nak cerita tentang striving for superiority. Haris ni dia ada inferiority complex. Kenapa saya cakap macam ni? Sebab Haris ni dia tunjuk kuasa untuk tutup rasa rendah diri dia. Contohnya dia bersikap kasar dan dingin dengan Izzah ni sebab dia nak tutup dia punya rasa rendah diri. So ni dipanggil inferiority complex. Lepas tu gaya hidup dia mengamalkan gaya hidup authoritarian yang pentingkan kuasa dan reputasi. Seterusnya adalah minat sosial ataupun social interest yang dimiliki oleh Haris ni. Dalam cerita ni adalah Izzah kan tunjuk yang dia ikhlas dengan Haris. So benda ni mencabar kepercayaan Haris. Lepas tu Haris mula nak belajar erti kasih sayang dan empati dalam diri, dan dia mengaplikasikan benda tu dalam diri dia sejak dia jumpa Izzah tu. So yang ni menunjukkan dia ada perkembangan dalam minat sosial, iaitu social interest. Seterusnya adalah fictional goal, iaitu matlamat hidup. Pada awal kehidupan Haris, dia nak penuhi kehendak ibu bapa dan jaga kehormatan keluarga macam jaga maruah dia. Lepas tu dah jadi suami Izzah tu, dia dah mula nak tukar matlamat hidup dia kepada jadi seorang suami, jadi seorang lelaki yang kasar kepada suami yang penyayang dan bertanggungjawab. So matlamat hidup ini adalah matlamat fiksyen yang berubah ikut pengalaman emosi dia. Tu adalah matlamat hidup atau fictional goal Haris. Itu saja. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hawani binti Halim, S76993. Hari ini saya ingin membentangkan tentang watak Datuk Sufia dari filem Ombak Rindu 2011 dan kaitannya dengan teori psikologi individu Alfred Adler. Datuk Sufia ialah seorang wanita yang berpengaruh dan tegas yang sangat mementingkan status serta maruah keluarga dalam filem ini. Dia menolak Izzah sebagai menantu kerana Izzah datang daripada latar belakang yang dianggap rendah dan juga miskin. Tindakan ini sebenarnya mencerminkan konsep Datuk Sufia ini mempunyai striving for superiority dalam teori Adler, iaitu keinginan untuk mengatasi rasa lemah dan mencapai kawalan serta keunggulan dalam hidupnya. Walaupun nampak dominan, tindakan Datuk Sufia sebenarnya boleh dikaitkan dengan inferiority complex. Dia mungkin takut kehilangan pengaruh, reputasi dan rasa dihormati. Jadi, tindakannya yang mengawal Haris termasuk memaksa perkahwinan adalah bentuk pertahanan untuk lindungi imej sosialnya. Yelah, dia kan datang daripada keluarga yang kaya-kaya, jadi dia tak naklah dia punya status jatuh disebabkan dia kahwin dengan orang miskin. Kalau kita lihat pula dari aspek gaya hidup, Adler percaya gaya hidup kita dibentuk sejak kecil. Datuk Sufia memilih gaya hidup yang berstatus tinggi dan meletakkan maruah keluarga di atas segala-galanya. Ini menjadikan dia sukar untuk menerima perbezaan dan mengabaikan perasaan anaknya sendiri. Akhir sekali, dari sudut minat sosial pula, Datuk Sufia jelas menunjukkan kurangnya empati terhadap sekelilingnya. Dia tidak mampu melihat atau menghargai kebahagiaan orang lain, termasuk Haris dan Izzah. Dalam teori Adler, minat sosial adalah kunci untuk hubungan yang sihat. Tapi dalam kes ini, beliau pentingkan diri dan status berbanding nilai kemanusiaannya. Kesimpulannya, Datuk Sufia ialah contoh individu yang dilihat hebat di luar, tapi tindakannya dipengaruhi oleh rasa takut, kekurangan empati dan usaha berterusan untuk kekal dominan. Sekian daripada saya. Terima kasih. Saya Muhammad Aziz Daniel bin Muhammad Syafi'i, S76753, dan saya akan menerangkan pula tentang bahagian kesedaran diri dan refleksi. Setelah menonton filem Ombak Rindu, ia telah memberi kesan emosi yang mendalam dan membuka ruang untuk penonton merenung serta menilai semula pelbagai aspek dalam kehidupan, terutamanya yang berkaitan dengan isu hubungan, maruah diri dan harga sebuah kasih sayang. Dari perspektif individu pula, filem ini membantu kita menilai sikap kita sendiri dalam melihat isu-isu sekeliling dan bagaimana kita boleh menjadi individu yang lebih empatik
yang tidak cepat menghakimi orang lain berdasarkan penampilan dan dari pandangan luaran sahaja. Kemudian, dari sudut pandangan masyarakat pula, filem ini menjadi cerminan kepada isu-isu yang sering terpinggir dalam perbincangan umum seperti penderaan emosi dalam rumah tangga, perkahwinan tanpa kerelaan sendiri dan juga pengaruh didikan toksik terhadap pembentukan emosi seseorang. Filem Ombak Rindu bukan hanya sebuah kisah cinta tragis, tapi sebuah cerita yang penuh dengan mesej sosial dan psikologi yang perlu diberi perhatian serius. Filem ini juga berjaya membawa penonton memahami penderitaan dan perjuangan emosi watak seperti Izzah dan Haris dalam menghadapi tekanan hidup dan pencarian makna kasih sayang dalam perkahwinan mereka. Penggunaan teori Alfred Adler dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang motivasi tingkah laku setiap watak seperti konsep rasa rendah diri, perjuangan watak untuk memperbaiki diri dan pengaruh pengalaman awal dalam pembentukan personaliti manusia. Sekian, terima kasih.